Ini dia pokok F8 series. Kita ada yang F8 Ultra dan F8 Pro. Ini F8 Pro dan juga ini F8 Ultra. Dua-dua pun nampak cantik sangat dengan harga dia pun sangat ngam, bawah RM3,000 untuk dua-dua model ini. So korang suka yang mana satu? Kalau kita tengok design dia, dua-dua bagi saya memang cantik, memang ngam. Especially ada bahagian proxy dekat atas ini kan, nampak memang gaya lah. Tapi untuk F8 Ultra ini, korang akan nampak dia ada beza sikit. Dekat sebelah kamera sini, dia ada subwoofer. Nampak dia lebih special dan dia punya sound lagi best. Untuk performance, dua-dua phone ini memang lazu gila dengan chipset Snapdragon 8 Elite. Cuma untuk model Ultra ini, dia ada M1 sikit sebab dia pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 bersama dengan chip Vision Boost D8 untuk grafik yang lebih mantap. Untuk screen dia, kalau korang suka screen yang sedang-sedang, boleh ambil yang F8 ini dengan screen dia 6.59 inci. Saiz yang besar tapi dia selesa. Tapi kalau korang yang nak kepuasan maksimum, boleh ambil F8 Ultra ini dengan skrin dia lagi besar 6.9 inci. Dua-dua phone ini adalah flat screen AMOLED display 120Hz yang sangat smooth dan terang. Untuk kegunaan harian, untuk movie ataupun untuk gaming memang puas hatilah. Sampai bateri pula, F8 Pro ada 6210 mAh dan 100 watt fast charge. Tapi Ultra lagi besar dengan 6500 mAh dan 100 watt fast charge tambah dengan 50 watt wireless charging. So untuk F8 Pro ini dia lagi komplit lah. Untuk bab kamera ada beza juga atas kualiti dia. F8 Pro memang kamera dah cantik dah. 50MP main kamera, 50MP telephoto dan 8MP ultra wide. Manakala F8 Ultra ini dia lagi cantik. 50MP main kamera, 50MP periscope yang boleh zoom lebih jauh. Dan 50MP untuk ultra wide yang lebih jelas. So nama pun sudah Ultra dah. So yang F8 Ultra ini kan memang dia menang lah dari semua segi compare dengan F8 Pro. Itu sebab harga dia pun lebih tinggi compare dengan F8 Pro. So memang standard lah untuk phone original, harga dia memang ikut spek. Jadi korang lebih suka yang F8 Pro ataupun F8 Ultra ini, cuba kongsi dengan saya. Yang berminat boleh order sekarang sementara ada offer kan. Kalau ada soalan, komen di ruang komen.